Disebut dalam hadis orang yang duduk sekitar masjid, dia dengar azan, dia tak bangun semayang. Hari kiamat nanti Allah akan ambil tembaga yang panas, tuan dalam telinga dia. Aduh, akulah tu. Aduh, macam mana ni? Busy lah. Orang rumah dekat surau, dekat masjid, dia dengar azan, tapi waktu ya. I'm busy, bila ni daripada muda sampai mati bang. I'm busy lah, Ustaz. Hayya 'alas salah, Tok Bila. Hayya 'alal falah. 30 orang tu yang mari. Ngapalah Ustaz kutuk aku ni? Aduh. Tu yang mari. Ni rumah dekat masjid ni, bila tentu lagi boleh mari, betul tak? Sebab orang yang mari ke masjid ni, Habib Umar sebut baru ni di Masjid Muaz bin Jabal, orang yang mari masjid ni bukan kerana ada kereta, bukan kerana ada kekuatan, kesihatan, ada kaki tangan. La, illa mendapat taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dapat mari majlis ilmu, dapat duduk dalam majlis zikir, dapat sembahyang Jumaat, ialah orang dapat taufik daripada Allah walaupun dia duduk jauh. Mati aku.